Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita ada di sini testimoni best mengenai orang yang putus ligamennya. Okey, dan ligamennya tu bersambung semula dengan asbab pengambilan nutrika. Okey, saksikan video ini. Alright. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, saya hanya perlu menjalankan operation untuk PCL. Meniscus saya tak perlu repair, tak perlu buat apa-apa. Okey, meniscus tu apa? Lama pula tanya. Okey, kita guna perkataan doktor. Kalau ada doktor dalam ni, nurse tak perlu juga kan? Okey, meniscus ni tapak lutut. Kita punya lutut, bawah ni ada tapak. Tapak tu macam span. Supaya kita, bila kita pijak, kita tak sakit. Faham tak? Jadi meniscus tu tapak dia. Sebab tu bila meniscus koyak, kita pijak kita sakit. Kita akan sesengal lutut kita. Dan orang-orang tua siapa yang tak boleh nak bengkok lutut tu, kebanyakan masalah dekat meniscus. Situ gel dia dah kurang ke. So masalah, mana kata meniscus tu memang peranan yang sangat besar. Sebelum tu memang meniscus saya koyak. Saya tengok dalam MRI scan memang betul koyak. Nampak kesan koyak. Dan doktor kata yang tu kena repair, kena jahit balik. Tetapi waktu operation doktor kata tak perlu nak buat meniscus dah. Hanya tukar PCL semata-mata. Alhamdulillah. Saya kata ini satu keajaiban. Okay, sampaikan doktor tanya saya. Ini cerita sebelum lah. Bukan selepas pemberahan. Waktu saya punya ligamen saya dah okey. Yang dua lagi okey. Doktor tanya, awak ada makan apa-apa produk ke? Kat situ. So saya katalah, produk apa tu doktor? Ya, macam, apa? Macam produk suplemen ke? Saya kata, saya tak ambil suplemen. Saya ambil functional food. So doktor kata apa tahu? Yes, okay. Keep going. Kerana apa? Functional food sangat membantu.